bunga melati, harum mewangi, indah berseri di pagi nan cerah. Selamat datang hadirin dihormati ke majlis anugerah yang penuh berkah. Pada hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang telah mengadakan majlis apresiasi kecemerlangan 2025. Saya, Nur Hawa Afifah binti Abdul Hadi, wartawan TV PSS, akan menemani anda untuk melihat suasana yang ada pada hari ini. Hari ini kita berkumpul untuk meraihkan suasana penuh gembira dan bermakna untuk meraihkan kejayaan para pelajar yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan bidang kurikulum. Yang merasmikan majlis apresiasi kecemerlangan SMK Gemilang pada hari ini. Ini bukan saja mengiktiraf usaha para pelajar, tetapi juga menghargai sokongan para ibu bapa dan para guru yang menjadi tulang belakang kejayaan ini. Dengan penuh rasa bangga, marilah kita meraihkan detik-detik istimewa pada hari ini. Jom! Kini tibalah masa kita ke sesi wawancara para pelajar, guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang serta ibu bapa yang telah menghadiri majlis apresiasi kecemerlangan pada tahun 2025. Di sini saya bersama dengan Ketua Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang. Apakah cabaran yang anda lalui sebagai Ketua Pelajar? Cabaran yang saya lalui ialah untuk memastikan semua pelajar mengikut peraturan sekolah dan mendengar arahan guru, terutamanya dalam segi disiplin. Apakah moto hidup anda yang boleh dikongsikan kepada para pelajar yang lain? Moto hidup saya ialah don't care what other people think, be proud, be memorable, be unique, but mainly be you. Yang bermaksud jadilah diri sendiri dan jadilah unik. Kerana diri kita itulah diri kita sendiri, bukanlah diri orang lain. Terima kasih atas masa anda. Di sini saya bersama dengan salah seorang tokoh pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang. Bolehkah anda perkenalkan diri anda? Nama saya Ahmad Syaki bin Azlan daripada kelas 5 SK1. Siapakah orang yang mendorong anda untuk menggapai kejayaan? Orang yang selalu mendorong saya untuk mencapai kejayaan ialah ibu bapa saya. Mereka selalu menyokong saya dalam apa-apa jua yang saya buat, seperti membeli buku latihan dan menyokong semualah pelajaran dan juga apa jua yang saya buat dalam hidup saya. Apakah tips anda untuk mencapai kecemerlangan? Bagi saya, tips untuk mencapai kecemerlangan ialah setiap hari kita buat satu jadual. Kan ada 7 hari, so setiap hari tu subjek yang beza. Jadi time petang atau malam kita akan buat ulang kaji tentang soalan-soalan percubaan SPM ke SPM terlepas yang lepas-lepas kita buat. So jadi kat situ kita akan ingatlah jawapan, contoh soalan. So itulah tips saya. Sini saya bersama waris pelajar. Bolehkah perkenalkan diri anda? Saya ibu pada Muhammad Imakin, Syahina binti Ahmad. Anak saya pelajar tahun 2 SK. Itu je. Apakah perasaan anda apa melihat anak anda naik atas pentas? Oh, saya rasa betapa bangga dan orang kata gembira sangat anak kita berjaya. Apakah anda harapkan daripada anda pada masa akan datang? Saya harapkan dia terus berjaya dan berjaya. Okey, terima kasih untuk masa anda. Berikan satu patah perkataan yang menggambarkan perasaan Pak Cik pada hari ini. Pada hari ini, mantap. Rasa bangga, gembira. Rasa gembira. Di sini saya bersama dengan penolong kanan sekolah SMK Gemilang. Bolehkah cikgu perkenalkan diri cikgu? Okey, saya Muhammad bin Hashim, Makanan Pentadbiran SMK Gemilang.
Alhamdulillah. Okey. Okey. Saya nak tanya satu soalan boleh? Ya, silakan. Bolehkah adakah cikgu dapat melihat peningkatan yang ketara dalam kalangan pelajar murid SMK Gemilang? Sepanjang pengamatan saya sejak saya di sini berbanding dengan yang lepas lah, nampak ada peningkatan yang agak ketara, terutamanya dari bidang akademik, dari segi peningkatan pencapaian A dan juga peratus kelulusan. Okey, akan nampak meningkat. Begitu juga dengan bidang co-curriculum. Okay, kita mendapat banyak kejayaan di peringkat kebangsaan dan juga di antara bangsa. Kita dah dapat kejohan dalam pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan. Okay, jadi Alhamdulillah setakat ni saya nampak SMK Gemilang semakin melonjak naik. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu atas masa cikgu. Sama-sama. Kini saya bersama dengan salah seorang guru pada SMK Gemilang. Apakah harapan cikgu untuk pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Hawa. Okay, terlebih dahulu cikgu ingin merakamkan ucapan tahniah kepada para pelajar yang telah diraikan dalam Majlis Apresiasi Kecemerlangan SMK Gemilang bagi tahun 2025. Okay, harapan cikgu semoga kejayaan yang dirangkul sebentar tadi menjadi pemangkin semangat untuk pelajar terus berusaha bagi mencipta kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. InsyaAllah. Jangan leka dengan kejayaan yang telah diperoleh. Ini hanya langkah pemula untuk terus maju dalam bidang yang diceburi pada tahun akan datang. Terima kasih atas masa cikgu. Maka berakhir sudah Majlis Apresiasi Kecemerlangan 2025 Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.